Ini dia sebiji motor yang kakak boleh tenang dekat rumah. Napoleon bought 5 rantai daripada Benda sebab dia main satu seat saja, so abang tak boleh bawa skandal pergi ride. Motor ni dia main dengan 4 rantai 75cc dan menggunakan teknologi enjin V-twin dan mampu menghasilkan 50 horsepower dan 42 Nm of torque. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Pakai rim 16 inci, tayar daripada kilang dia bagi tayar Timsang. Kemudian ada single brake disc, pakai kaliper daripada brand Benda sendiri dan abang bawa skandal. Bukan, komplit dengan ABS. Bahagian belakang pun sama, pakai tayar Timsang dan ada single disc brake, ada juga ABS. Ada double exhaust. Headlamp dan signal pun full LED. Ada USB port, support Type-C. Fuel tank capacity pula 16 liter. Dia main dengan single seat saja, tapi ketenangan kakak tak akan lama. Abang-abang ni dia pandai tambah satu lagi seat dekat belakang. Jangan kata saya yang ajak. Motor ni berat dia 217 kilo saja dan Ida nak belanja dekat Ampah hari ni bunyi dah. Nak dapatkan motor ni pun mudah je. Tekan je beg biru dekat bawah tu. Ida akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.